kita ni digelar sebagai syaitan. Syaitan tu maksudnya apa? Jauh daripada rahmat Allah. Berarti syaitan ini kita pakai iblis sebagai syaitan, boleh sebagai buat kejahatan. Betul? Tetapi pada masa yang sama, orang Islam yang buat jahat juga boleh dipanggil syaitan. Sebab apa? Sebab kalau mereka buat kejahatan, bila kita buat perkara yang jahat, perkara yang tidak elok, malaikat akan jauhi diri daripada kita. Kita akan jauh daripada rahmat Allah. So itu maksudnya syaitan. Satu perkara lagi mu'alaf selalu kami. Setiap kali dia masuk Islam, orang beritahu, jangan risau, Ramadan ini semua iblis lah, syaitan yang telah dikunci masuk penjara. Betul? Tapi kenapa masuk penjara ada orang Islam masih buat jahat ni? Halo? Tak ada syaitan kacau? Tak ada iblis kacau? Kenapa orang Islam masih buat perkara yang tak elok? Halo? Kenapa ya? Siapa nak jawab ni? Kamu ingat lagi tak? Kita selalu baca satu doa. Dan doa kita baca Alhamdulillah Alhamdulillah kejahatan yang ada dalam diri kita dah develop kejahatan itu, kesyaitanan itu dalam diri kita dalam hari biasa. We already develop the evil in us. Okay? Kita dah develop. Berarti kalau syaitan iblis telah sebab dikunci yang buat kita ulang melakukan perkara ini apa? Sebab dia dalam bina dalam diri kita. Nah itu maksudnya. Ramai mu'alaf ingat masa mereka masuk Islam, mereka ingat lin sama aja puasa, hanya tukar masa aja makan. Siang hari tak makan, malam hantam juga. Maka saya ajak dia, you cuba puasa dengan saya. Betul? Saya ajak dia bangun, makan sahur dan puasa. Kita pergi kerja. Habis sahur kita pergi kerja. Pagi kita balik petang. Okay, tak makan, tak minum. Cakap dia. Tunggu maghrib, kita buka puasa bersama. Bila kawan-kawan mu'alaf yang kali pertama tu, dia kata, selama ini saya ingat tukar masa je. Tetapi bila dah try satu hari, dia kata macam nak mati, dia kata. Bayangkan dia orang Melayu ni, orang Islam di sini. No hal, budak-budak pun boleh puasa. Betul? Tengok, muka dah hijau. Tak lama lagi